Di situ apabila kita berjumpa dengan Ching Ping, David Marshall barangkali disuruh oleh kerajaan British hangatkan hati Ching Ping ni dengan keluar cakapan-cakapan. Akhirnya sekali Ching Ping kata dia komunis, Tengku bukan komunis. Di antara Tengku dengan saya tak boleh nak bekerja sama. Jadi begitulah. Masa David Marshall kata kalau kita dapat merdeka, engkau boleh ke letak senjata engkau tu dan ambil bahagian dalam kemerdekaan dan pilihan raya sebagaimana parti-parti demokratik. Dia kata dia komunis, mana tak boleh buat begitu. Dia tak mau letak senjata. Jadi apabila kita dah mundur, saya bimbang takut British dia buat kepada Ching Ping, saya hantar dia sendiri pergi sampai dalam hutan Great. Apabila dia dah masuk hutan, saya tunggu setengah jam. Habis itu saya naik helikopter balik. Saya pun pergilah. Rata-rata cawak dah rantau daripada kiri kanan, daripada utara sampai selatan, timur sampai barat. Dalam negeri kita ini, serata kampung, saya bawa lah. Saya punya dakwah tu, kempen saya tu, barulah rakyat faham. Orang Cina pun dia takut juga kalau komunis nak perintah. Jadi dengan kerana itulah perjuangan kita lawan komunis berubah. Serata-rata tempat komunis mengundur.